ATM. Cepatlah kau orang. Adakah kos pengeluaran ada perbezaan? Sama ada daripada ATM. Tak apa. Sama ada pengeluaran secara withdraw dan dihantar ke rumah ataupun melalui ATM Gold. Pada asasnya, pengeluaran daripada ATM Gold ada perbezaan dengan cara GIT, iaitu Gold in Transit, yang mana item emas ni akan dipos ke rumah anda. Tetapi sekarang Public Gold adakan promosi yang mana pengeluaran di ATM Gold pun sama casnya dengan membuat pengeluaran secara GIT. Jadi contohnya 5 gram pengeluaran ATM fees di ATM Gold sebanyak RM15 dan secara Gold in Transit juga casnya adalah RM15. Bezanya di ATM Gold anda terus dapat emas, GIT anda perlu tunggu 7 hingga 10 hari bekerja, manakala pos yang diuruskan adalah pos berinsurans. Jadi kedua-dua metod untuk pengeluaran emas ni kita tidak perlu risau. Pastikan gram emas dalam EcoMassCap anda mencukupi. Jika tidak mencukupi, terus top up dan buat pengeluaran emas fizikal. Untuk mulakan tabungan emas, hubungi saya, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.